Hello guys, welcome back to my channel and welcome to my November share. So hari ni aku nak share 3 baju. This is the baju yang aku nak share. First baju is this baju. Baju ni aku tengah pakai sekarang, sama je. Aku beli 2, satu warna hitam, satu warna pink. Aku ambil size M if aku tak salah. Dia kain jenis corduroy. Actually baju ni dia ironless, tapi aku tak tahu kenapa dia redut. Tangan dia macam ni, baju dia macam ni. Yang paling aku suka part bawah ni, sebab dia curve macam ni, nampak tak? Depan dia pendek, belakang dia labuh. So bila hang pakai, dia akan nampak shape cantik. Dia akan nampak macam slim macam tu. Cantik, serius cantik. Sekejap aku tunjuk. Ini yang aku pakai, nampak tak? So cantik. Belakang dia labuh menutup punggung. Time aku beli tu dah 20 lebih. Aku rasa sekarang harga dia dah belah-belah macam tu. Dia sesuai untuk baju macam duduk rumah, nak pergi pasar ke, nak pergi jalan pun cantik weh. Sebab baju dia, cutting dia cantik. Lepas tu dia tutup buntut. Dia labuh elok. Cantik. Murah sangat-sangat. Next yang aku nak share is this cardigan, knitted cardigan. Yang ni pun aku banyak share dekat short. Boleh nampak baju ni dah tak berapa nak cantik sebab aku pakai banyak kali. Sebab aku suka dia punya colour and design. Dia ada butang. Butang dia comel dah. So kalau hang pakai dia akan menonjol lah warna gold tu. Cantik tak butang? Cantik? Cantik? Oh cantik. Tangan dia macam ni. Hujung dia macam tu. Kain knitted lah guys ya. Allah. Dia tak crop, dia tak labuh. Sedang-sedang macam tu je. Tapi cantik sangat kalau hang pakai dengan skirt putih atau skirt hitam. Ataupun hang nak matchkan dengan warna gold or brown. Cantik doh. Ini memang tak menyesal aku beli. Memang love. Last baju yang aku nak share is this one. Yang ni pun knitted juga. Betul kan nama dia knitted? Betul kan? This is my favourite yang aku pakai banyak kali sebab sumpah cantik gila. Lepas tu baju dia comfy guys. Yang ni pun banyak kali juga aku share dekat short video dekat YouTube sebab aku suka. Harga dia murah je. Lepas tu cantik sangat. Dia punya tangan ni jenis baggy macam ni. That's why aku suka. Dia tak ketat. Dia tak macam ikut bentuk tangan ke apa kan. Basically dia cutting baggy. Cutting loose macam tu. Walaupun dia free size tapi dia loose. Yang ni dia crop tau. Kalau nak cantik pakai dengan skirt or baggy jeans. Hari tu aku pakai dengan skirt hitam. Lepas tu pair dengan turita. Cantik doh. Kalau hampa nak tengok apa boleh tengok dekat my short video. Apa scroll je ada. Ni semua colour dia cantik-cantik. Tengoklah brown dia. Brown dia sumpah cantik. So ini sajalah 3 baju yang aku suka. Macam biasa kalau hampa nak beli aku letak dekat shopping bag kat bawah ni. Aku akan letak dua-dua link juga, Shopee and TikTok. Sebab TikTok pun ada seller yang sama. Ikutlah hampa nak beli platform yang mana. So that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love. Love you.